Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada ikan sardin ya. Kita keluarkan dari tin, jirus air sedikit ya. Sebab ikan sardin ni nak digoreng, nanti dia meletup-letup. Kita cuci macam tu, dia kuranglah meletupnya. Asingkan sos sardin tu ya. Sos tiram, sos cili, ni ada cili kisar 4 atau 5 sudu makan. Ada air asam jawa sedikit. Ada 2 biji bawang besar, cili padi sedikit, limau kasturi 1 biji, bawang putih tu 3 biji ya. Panaskan minyak ya, minyak tu lebih sedikit tak apa ya. Kita goreng ikan sardin tu. Nampak dah opah pakai penutup periuk tu, takut merecik. Goreng hingga masak. Masa nak balik tu jangan cepat sangat nak dibalikkan, nanti hancur ikan sardin tu. Tumis bawang besar dan bawang putih hingga kuning-kuning sedikit ya. Bawang pun dah sedikit garing, masukkan cili kisar tu ya. Biarkan cili tu masak dan pecah minyak. Cili pun dah pecah minyak dan sedikit kering ya. Masukkan sos yang dalam tin sardin tu ya. Sos sardin. Air asam jawa. Sos cili tu agak-agak dalam 3 sudu makan. Sos tiram dalam 2 sudu makan. Masuk garam, sebut perasa. Perahlah limau kasturi tu 1 biji ya. Nak tambahkan masam lagi. Masukkan cili padi tu. Masukkan ikan sardin yang digoreng tadi tu. Biarkan sedikit kering, sedikit je kering ya. Dia mesti ada kuah juga. Dah pun siap. Ni opah nak goreng telur ala Thai ya. Dia rangup-rangup. Tapi kena makan panas-panas lah. Ada telur, ada setengah biji bawang besar, ada limau setengah biji. Letak sos ikan sedikit. Kacau rata ya. Sementara tu panaskan minyak ya. Masa letak telur tu tinggi, angkat tinggi ya. Kalau tak angkat tinggi nanti dia jatuh macam seketui lah kan. Kita kena buat sikit-sikit ya sampai dia habis telur tu. Agak-agak dah kuning tu, dah macam garing sedikit, angkat. Toastkan lama ya, biar minyak dia turun habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain video. Selamat bersahur. Telur tu kena makan panas-panas ya, baru dia rangup.